Assalamualaikum. Okey bang, sorry lambat reply abang punya komen untuk saya review saya punya padboard ni lah. Sebab itu saya cuti kan. Okey, so padboard ni saya beli kat TikTok Shop je. Dia punya kaki ke depan ni, dia punya size kaki tu 32 cm. Cuma dia punya panjang ni saya ambil yang 122 cm lah, dia punya panjang lebar ni. Okey. Untuk padboard ni kalau abang beli dia cuma bagi 1, 2, 3 level ni lah. Lepas tu untuk yang gantung-gantung Hot Wheel ni tak dapat. Yang ni saya beli asing. Yang ni sebatang RM1. Saya ambil saiz dia 10 cm ke depan. Yang panjang untuk ni lah. Kalau abang beli dia punya padboard cuma kosong, dia bagi shaft 1, 2, 3 tu je. Yang lain-lain tu saya tambah sendiri lah. Nak review apa lagi saya pun tak tahu sangat. Tapi macam ni lah dia punya tinggi dia. Saya tak pasti tinggi dia berapa. Cuma lebar dia 32 cm. Panjang sini ke situ 122 cm. Tapi kalau abang nak lagi panjang, boleh ambil yang lagi panjang lah. Kalau ada space yang besar. Ni untuk saya punya space, size dia macam ni je lah. Ni saya zoom sikit. Okay. So kalau ada benda nak tanya lagi, boleh komen kat bawah. Assalamualaikum.